Sungguh pilunya di hatiku bila tibanya syawal, ku menangis mengenangkanmu. Rindunya di hatiku, kau tiada bersama. Bertahun sudah kau meninggalkanku. Air mata yang mengalir terbayang dirimu hadir di sisiku. Aidilfitri ku sendiri, ku pohonkan doa agar kau bahagia dan tenang di sana. Okey, betul lah Raya ni. Oh, yelah. Itu yang mendayu tu. Ni tu, tengok hari ni dia release lagu sedih Raya kan. Semua lagu kisah sedih. dia, kisah seorang anak dengan ayah kan. Kisah Bukan ayah dia kan. Video klip dia kita dah buat. Ibu ayah yang dah tak ada. Kita terjemahkan balik lagu lah. Lagu Raya. Kita dah buat video klip dia, kisah seorang jaka, pemuda teruna di pagi raya. Dia nak pergi ke masjid lah, nak solat raya Aidilfitri. Dia menyanyi sambil jalan kaki sampai ke masjid. Dalam video klip tu dia mengisahkan yang dia rindukan ayah dia lah. Kau kena tengok KJ Entertainment. Tajuk dia Doaku Untukmu. Ke? Doaku Untukmu lah. Doaku buatmu. Doaku buatmu. Doaku buatmu. Doaku buatmu. Daripada Mizi. Kali ini dia riliskan satu lagu sedih, lagu raya. Banyak scene ria dan ria kan, kita buat lagu sedih pula. Untuk kita mendapatkan Jadi lagu tu ada dalam pendrive Rindu Aidilfitri yang mengandungi 23 buah lagu. 21 lagu raya. Lagu raya, 2 lagu bonus. Lagu apa ni? Lagu bonus, lagu Ramadan daripada Ajak Melissa dan lagu band Tempe. Tempe. Tempe Pogi. Kan? Jadi kau boleh dapatkan bulan Mizi boleh, saya boleh, bulan Pogi pun boleh. Terus hubungi MKM pun boleh. Limited edition ni. Limited edition ni. Rindu Aidilfitri RM30 je. Tak termasuk postage kan? Okey, cara buka dia macam ni. Ramai tak faham apa ni, macam mana main. Tepak tepi. Tepak tepi ni keluar USB dia ni. pendrive. So dekat dalam kereta tu boleh cocok dalam kereta. Boleh. Kalau tak ada di kereta tu kan, masukkan dekat dalam komputer. Ya. Transfer ke handphone, Bluetooth lah. Dah settle dah. Dah boleh dah. Selesai. Cantik. Dah boleh dengar lagu Raya. Dalam ni ada macam-macam artis. Artis lama dia macam Yasin Sinarium, Roslan Shah, Cik Lan yang daripada Singapura tu. Tirek Kamikaze, Tirek Kamikaze. Ajak sendiri, Melissa, dengan Kak Ista, Kak Zoro. dan juga ada artis-artis yang lama dan baru lah. Rosita Raiza. 21 lagu ni kalau daripada KL sampai Ipoh lah. Sampai Ipoh ni. Sampai. 23 lagu lah, kurang juga lah. Kalau tak jam lah. Kalau tak jam. Dan lagu-lagu ni juga dah kita dah hantar ke radio, insyaAllah banyak radio main. Jadi untuk support kita orang, MJ Entertainment dan juga artis MJ Entertainment boleh dapatkan pendrive Rindu Aidilfitri 2026 2026 album komersial Raya. Yes.
Okey, kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir, Ucapan-ucapan selamat raya. ucapan selamat hari raya Aidilfitri kepada semua peminat-peminat muzik tanah air. Okey, selamat hari raya Aidilfitri. Maaf saya batin. Saya dah batin. Tapi kita sekarang masih Ramadan ya Ramadan, bulan kita puasa, berlapar dan dahaga, mendidik nafsu jiwa. Kami ucapkan selamat menyambut Aidilfitri yang bakal menjadi tiba, dan juga selamat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Jangan lupa dapatkan album Rindu Rindu Aidilfitri berbentuk pen drive. Yes. Okay, bye-bye.